Dengan FIFA World Cup 2026, tak lama lagi kita orang kat Vionet akan buat satu event iaitu World Cup Challenge. Bermula dari 15 Jun sehingga 30 Jun, korang boleh join secara percuma. Dalam event ni ada 3 aktiviti korang boleh join. Pertama, shoot dan score. Korang ada 3 peluang untuk masukkan bola ke dalam gol. Kedua, rock, paper, scissors. Korang kena challenge staff unit kami dalam game ni. Ada 3 peluang je tau. Dan ketiga, korang kena cari stiker Boss Simon. Korang kena cari 3 stiker yang tersembunyi dalam kedai kami. Korang kena snap 3 gambar dan tunjuk ke staff unit. Siapkan ketiga-tiga aktiviti ni. Korang kumpul 3 job pada kad korang dan boleh tebus hadiah percuma. Selagi stok masih ada, nak menang hadiah lebih, korang kena ambil gambar dengan bola comel kami di exit entrance, post di social media dan jangan lupa tag kami. Korang dapat peluang untuk main claw machine. Dan untuk join Lucky Draw World Cup Champion ni, korang perlu beli minimum RM200 untuk dapatkan satu entry. Dan korang kena teka pasukan mana yang akan menang supaya korang berpeluang untuk join Lucky Draw ni. Yang paling penting, korang kena simpan kad permainan korang. Kad ni boleh claim hadiah special untuk anniversary Vionet yang ke-27 pada bulan Oktober nanti. Jadi, tunggu apa lagi? Jom datang ke Vionet dan join World Cup Challenge sekarang.